Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Sekarang dah pukul 6, hari ni hari Senin, kita ada Land Rover Defender. Okey, ini memang klasik punya barang tapi owner tidak mahu mengaku kalah, tidak mahu menjadi klasik. Jadi owner mahu menjadi padu. Kan, padu. Okey, owner minta settingkan Brembo depan belakang. Owner ni sangat padu. Ni ialah kereta pertama ialah Alphard, lepas tu Sirocco, lepas tu Mercedes 205. Sekarang yang ni, ni kereta keempat dia. Kereta keempat dia bersusun lagi 3 biji kereta juga untuk dipasang Brembo juga. Jadi yang ni owner minta customkan handsome lah. Tengok kat sini ada kerja renyah sikit. Kalau tengok ni rotor kan. Okey, ni Brembo 18Z. Tengok rotor kat sini. 380 mm. Okey, Allah. Nampak 380 mm. Depan 380 mm kali 32, belakang pula ni 380 mm juga. Okey, kali 28. Okey, yang padunya apa? 380 mm. Tengok sini. Ni. Saiz tayar berapa? Saiz berapa? 18 inci. Tengok sana. Kadang ada yang message, bang berapa paling besar? Bang berapa paling besar? Bang berapa paling besar? Pak sini datang, aku buat yang paling besar. Besar tak? Ni 18 inci, 380 mm. Kan, siapa yang kata 355 paling besar lah apa, tak ada. Kita tengok mana paling besar ni, mana ni? Situ ada, sini pun ada juga. 18. Faham? Tengok sana. 380 mm. Handsome kan? So, sebab tu lah dia, owner datang, sudah kali keempat datang, beratur lagi 3 kali. Kan? Harga ialah satu hal, tapi macam mana kau punya fitting yang kau nak, itu yang aku akan buat. Warranty, pakailah bang sampai bila, nanti apa-apa roger je lah, kita settlekan. So itu saja, tengok balik kereta ni lagi sekali. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.